iman para sahabat orang Islam di kalangan itu di awal Islamnya, yang mana tentera Islam berjumlah lebih kurang 313 orang melawan kafir musyrikin 1000 orang. Di mana bulan Ramadan, peperangan itu berlaku dalam bulan puasa, peperangan 5 hari. Jadi itu sebagai muhasabah, sebagai satu panduan kepada kita melihat bagaimana kuatnya iman para sahabat dalam menempuh peperangan cubaan yang amat besar. Jadi kita sebagai seorang pelajar, janganlah cikgu ngajar pun tak larat nak tengok, tidur je kan. Tambah tengah hari tengah, kejap-kejap tu beli ayuh, kejap-kejap tu beli ayuh. Apa dia buat tak tahu lah. Bulan tarbiyah kepada kita semua. Dalam bulan Ramadan ada satu peristiwa besar yang berlaku, iaitu peperangan peperangan apa? Bulan Ramadan, peperangan yang mula dalam Islam. Belajar jawab. Perang Uhud. Sikit mati juga dalam maksiat. Itu yang kita takut. Jadi kita jangan melakukan apa yang dicegah oleh Allah dan Rasul. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, dapat kelazatan iman, kelazatan dalam ibadah tak dapat. Jadi tolonglah keluar pasal Ramadan tu, elok-elok elok-elok pakaian tu. Ini begitu. Sebab ulama kata kalau nak pilih bazar-bazar Ramadan ni, orang tak ada nak ayam untuk pasal Ramadan. Ada elok ubah penampilan tu. Jangan beli kepada orang yang melakukan maksiat. Nak saya niaga, tak katok saya niaga dia. Memang orang niaga lah.